Kita jangan ingat kita kerja kuat, kita jangan ingat kita pandai masak, kita jangan ingat kita jangan. Allah yang bagi dekat kita. Di luar sana berapa ramai orang yang kerja lebih kuat daripada kita tapi tak dapat. Tuan-tuan, Quran hadis ni sebenarnya cukup untuk nak bagi kita jadi orang baik. Cukuplah. Tengok macam mana cara Allah dia handle kita ni. Kita ni hamba dia. Macam mana cara dia handle kita? Dia test, dia bagi. Tuan-tuan jangan ingat kita kerja kuat. Apa yang kita dapat hari ini hasil kerja kuat kita. Jangan tuan-tuan. Di luar sana berapa ramai orang yang kerja lebih kuat daripada kita tapi tak dapat. Tuan-tuan buka kedai makan, tuan-tuan buat duit dengan kedai makan. Tuan-tuan jangan ingat tukang masak kita masak bestnya, kedai lain semua tak best. No, ada berapa banyak lagi kedai yang sedap-sedap di luar sana. Tapi Allah bagi dekat kita. Orang main kedai kita sampai beratok punya panjang. Kedai hak masak sedap tak ada orang. Kita jangan ingat kata kita masak sedap. Jangan. Itu rezeki Allah bagi kat kita.